Tapi saya dah buat video awal, saya challenge, saya kata apa? Datuk Tan Sri Ayub ni dia takkan naik menjadi KPN. Semua orang kata, mana boleh, patut dia akan naik. Tapi saya berani garanti 95% dia memang takkan naik. So kalau jadi pemimpin bukan setakat dapat duduk kursi empuk, you kena fikir siang malam macam mana nak jaga negara. Orang-orang Melayu dia selalu downgrade diri dia sendiri. Letak diri sendiri bawah tapak kaki orang politik. Dia memandang rakyat tu macam orang bodoh. Dan dia cukup takut kalau rakyat tu pandai. Berat tuduhan tu. Dia memandang rakyat dia, orang Melayu ni, dia memandangkan pandangan yang korang ni sangat bodoh. Sebab apa? Aku tipu korang macam ni pun korang percaya kan? You boleh janji bulan dan bintang, betul. Tapi bila sampai pada peringkat jadi kerajaan, bulan dan bintang dah tak ada. You kalau boleh dapat sentuh bumi dah, alhamdulillah orang kata. Sudah sampai masanya masyarakat Malaysia ni, dia kena faham apa yang dia buat. Dia kena tahu kat mana dia duduk. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran kembali dalam episod ke-20 podcast Kabarnya. Dan bersama saya hari ini Encik Zulkifli Osman. Waalaikumsalam. Teman rapat saya lah, dia masih setia dengan kita. Dan kali ini kita dapat peluang kali kedua dengan orang yang amat terkenal di kalangan netizen, Encik Afandi. Tapi saya sebut nama Afandi tak payahlah, saya sebut nama dia yang lebih famous lah, Encik Jebat Deraka. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi datang dalam podcast kami. Yang kita jemput Encik Brother Jebat kita ni kerana by popular demand. Kita tengok komen semua kata, oi, kini kena ada part 2. Orang kata tak puas lah itu. So kita kata kita kena terimalah pandangan daripada kita punya viewers. So kan itu kita rasa sangat gembira lah Cik Jebat studi datang dan ada bersama kami. Okey, tanpa menengah masa, kita nak terus to the subject yang kita nak bincang hari ini. First saya nak tanya, saya dapat tahu, saya tengok ada few clips dalam beberapa orang kata social media platform. Cik Jebat hadir di dalam satu perjumpaan Sekretariat Orang Melayu. Ataupun yang dulunya dipanggil Proklamasi Orang Melayu. Adakah ini satu lagi langkah atau usaha Cik Jebat di dalam orang kata memperjuangkan apa yang Cik Jebat percaya? Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya. Kita sama-sama ada ruang masa untuk cakap kat sini lah. Actually tentang kehadiran saya dalam Sekretariat Mesyuarat POM tu, sebenarnya saya dijemput. Dan saya bukanlah main player dalam meeting tu pun. Tapi saya dijemput untuk memerhati mesyuarat tersebut sebagai pemerhati. Bebas lah. Saya memang nak melihat semua. Kalau Anwar Ibrahim tu panggil saya pun saya pergi juga. Sebab bila kita duduk dengan semua, baru kita boleh faham yang mana. Jadi kita tak duduk dalam kategori orang yang bila duduk satu side menyokong satu side. Kita tak melihat pula side yang lain. Saya berbesar hati kalau Anwar berani panggil saya pun pergi. Sebab kita nak buat comparison. Sudah sampai masanya masyarakat Malaysia ni, dia kena faham apa yang dia buat. Dia kena tahu kat mana dia duduk. So bagi saya pergi mesyuarat POM tu, apa yang saya dapati, saya tengok memang tujuan dan matlamat POM tu baguslah untuk nak menyatukan orang Melayu. Kalau kita tengok dalam isu ni sekarang ni, pada hari ni orang Melayu berpecah-pecah dan bangga dengan perpecahan tu. Dalam mesyuarat tu juga kalau kita tengok ada Datuk Norma, Tan Sri Norma. Dia tak bersetuju untuk nak adakan lagi parti politik baru. Sebab dia hanya akan memecah belahkan lagi. Jadi adalah perancangan mereka tu untuk walau bagaimanapun kita nak kena tarik orang-orang yang ada, parti-parti yang ada tu untuk kita satukan semula. Jadi saya berpendapat setakat ni apa yang ada dalam mesyuarat tersebut no issue. Tak ada pun nak kaitkan kata saya menyokong sepenuhnya Tun Mahathir semata-mata tu, tak juga. Tapi saya melihat setakat ini apa yang Tun bagi tahu, apa isi kandungan minit dalam mesyuarat tu bagus untuk orang Melayu. Jadi saya difahamkan pada hari ini ada NGO cuba nak bersatu 10 NGO nak fight with POM, payung orang Melayu.
Di sini kita nampaklah jelasnya bahawa orang Melayu sendiri pun tidak bersatu dengan orang Melayu. Kan? Kalau dia nak bertindak untuk fight itu bukan POM ataupun parti-parti lain, itu kita mungkin nampak iyalah untuk orang Melayu. Ini yang dia lawan tu Melayu. Jadi saya punya komen, kita perlu sedarkan masyarakat dan kita tak peduli berapa NGO, 10 NGO ke 100 NGO ke. Yang penting kita kena dah sampai masanya untuk kita educate masyarakat supaya dia faham. Bukan kita ajak dia ikut kita tanpa dia faham, just sokong. Cara ni dah lama orang buat. Yang boleh membentuk satu kedudukan yang stable, mendapat sokongan yang stable ni mestilah melalui educate masyarakat bagi faham. Perkara ini juga saya cakap dalam mesyuarat bersama Tun tu. Saya cakap tak beralih tengkuk orang tu tengok saya. Saya cakap kena educate masyarakat, bukan sekadar ajak. Ajak tak faham, hari ini dia ikut, besok dia pergi tempat lain. Jadi itulah pendapat saya. Tapi apa ni ya, bila kita lihat dari segi orang kata proklamasi orang Melayu dan apa ni, dia bukannya ataupun terdapat banyak salah faham pada saya lah. Saya lihat orang terutama ni kalangan orang-orang bukan Melayu, bahawa macam seolah-olah POM atau SOM ini bertindak untuk satu memperjuangkan hak orang Melayu, di masa yang sama seolah-olah untuk menekan kaum bukan Melayu atau bukan Bumi Putera. Kerana itu kita lihat, kita letak ke tepi dulu tentangan daripada kelompok yang orang Melayu tadi ni yang kita lihat pada kelompok yang bukan Melayu, mereka menentang seolah-olah adakah benar pada pandangan Encik Jebat bahawa POM ni dan SOM ini adalah bertujuan untuk menekan orang bukan Melayu di dalam dia memperjuangkan hak orang Melayu ni? Sebenarnya orang Melayu dah banyak berlebih kurang dengan bangsa-bangsa bukan Melayu. Separuh daripada tanah Semenanjung ni sudah bukan lagi orang Melayu punya sebenarnya. Jadi untuk bangsa-bangsa lain nak rasa tergugat atau rasa tak selesa kerana adanya program-program menyatukan orang Melayu macam ni, bagi saya mereka tak rasa pun mereka terjejas. Jadi cerita-cerita untuk menakutkan orang bukan Melayu, kononnya jika kesatuan Melayu ni berjaya dia akan menindas bangsa bukan Melayu, ini bagi saya orang yang bukan Melayu pun dia faham. Ini sikit pun tak memberi kesan pada dia. Sebab kalau kita tengok kat sini, mereka bukan majoriti, mereka minoriti. Tapi disebabkan mereka bukan berperangai macam kita, sebab tu walaupun mereka bukan majoriti, mereka mampu hidup dalam keadaan yang konsisten dan stable. Kita tengok bangsa lain tak berpecah belah banyak, tapi bangsa Melayu berpecah belah banyak. Tujuan Tun nak menyatukan orang Melayu, tak ada kena-mengena pun dengan bangsa bukan Melayu. So kalau Melayu bersatu, masyarakat yang bukan Melayu ni, minoriti ni lebih selesa. Tapi ironi jugalah kita tengok kan, on satu side tu ada persatuan untuk menyatukan orang Melayu, tiba-tiba ada lagi satu matlamat dia pun lebih kurang sama juga. Ni macam mana ni? Macam kos mereka nak kacau daun ke apa? Sebenarnya kita dah lama kalau kita tengok, bila berlaku macam ni, dua puak yang bercakap tentang memperjuangkan orang Melayu, nak menyatukan orang Melayu, sebenarnya clear cut kat sini. Kenapa selepas wujud POM baru ada bunyi orang Melayu lain pula nak wujudkan agenda yang sama? Sebenarnya bukan. Sebenarnya apa yang mereka buat ni lebih kepada politik. Berbeza dengan Tun, apa yang dia buat tu lebih kepada penyatuan orang Melayu. Kalau tidak, dah tentu Tun akan tubuhkan parti lagi. Tapi dalam mesyuarat tu, Tun sendiri cakap, kita tak perlu buat parti. Tak cukup daya parti Melayu. Itulah kan lebih senang bergabung. Lebih baik bergabung. Tun cakap kenapa nak buat parti. So Tan Sri Norma pun cakap kita jangan buat parti. Satu, Tun kata kita tak perlu buat parti, kita satukan apa yang kita ada ni. Sebab setakat hari ni pun tengok keadaan orang Melayu ni, dia tak sedar sebenarnya perpecahan di kalangan orang Melayu ni makin teruk. Sebab kalau kita tengok pada Anwar Ibrahim sendiri, dia bukan memperjuangkan bangsa Melayu. Dia memperjuangkan semua bangsa secara
general secara terbuka macam tu. Jadi dia tak tengok. Contoh dia buat statement, dia kata tindakan dia tentang cukai dan sebagainya ni tidak memberi kesan kepada majoriti rakyat Malaysia. How about minority? Minority bukan rakyat dia ke? Dia tak boleh cakap macam tu sebagai Perdana Menteri cakap macam tu. Mana ada rakyat yang terpinggir, ada rakyat yang dia tak pedulikan. Dia hanya ambil kira majoriti. Ini bukan cakap yang sepatutnya daripada mulut seorang Perdana Menteri. Jadi kita sedih tengok hari ni Anwar Ibrahim, apa yang dia buat, tak ada satu pun yang kita tengok mendapat sokongan daripada rakyat. Setiap benda yang dia buat mesti jadi masalah. Mesti jadi satu persoalan besar di kalangan masyarakat. Kita tengok orang lain tak, kononnya Anwar ni disukai. Disukai itu kata-kata orang-orang yang ikut dia berapa kerat je. Sebenarnya ramai orang. Kalau kita tanya kat rakyat Malaysia pada hari ni, majoriti semua dah mula menolak Anwar ni. Jadi bagi saya Anwar duduk syok sendiri je lah. Pasal apa? Dia tak tahu pun. Tapi bagi saya dia tahu rakyat sekarang ni tengah tak suka kat dia. Cuma pengikut-pengikut dia cuba pujuk keadaan. Tapi kalau kita lihat balik pada yang isu penyatuan orang Melayu ni dari segi, kalau kita ambil dari segi bilangan politik pilihan raya tahun 2022 yang baru, yang sebelum ni lah, yang bawa pada Anwar jadi PM. Masa itu assessment jelas kata undi untuk PH cuma sekitar 11%. Ini pandangan daripada Bridget Welsh. Betul orang Melayu. Undi orang Melayu untuk PH cuma 11%. So today ada kumpulan NGO Melayu yang mana di dalamnya termasuklah ada orang daripada UMNO, orang daripada Amanah, dan juga yang leadnya adalah orang daripada PKR. Jadi dia nak cuba orang kata sekat payung besar yang Tun cadangkan tu dengan nak buat gerakan yang sama orang kata. Sedangkan dia itu orang kata kalau kita ambilkan jumlah percentage politik, dia cuma 11% saja yang dia boleh pegang. Maknanya orang tidak bersetuju dengan cara politik dia. Dan pasal itu tak dapat sokongan orang Melayu. Jadi kalau dia betul memperjuangkan ke apa orang kata keinginan atau aspirasi orang Melayu, dia sepatutnya orang kata menghala ke payung besar ataupun tak cuba untuk nak orang kata sekat apa yang diusahakan. I mean apa ni tak dia perkara ni kita lihat sebenarnya bukan isu payung besar tu. Isu dia sebab ada Tun Mahathir kat situ. Jadi dia lebih kepada nak serang Tun Mahathir, bukan nak serang payung besar. Kalau payung besar ni di offer, dilantik dia sebagai presiden payung besar, kalau dia support dengan syarat bukan Tun Mahathir. Sekarang ni kita cakap ramai netizen kata Anwar ni menjadi mangsa tulah, mangsa fitnah Tun lah, apalah semua. Tapi macam saya cakap sebelum ni, saya rasa bukan Anwar menjadi mangsa fitnah, tapi Tun yang jadi mangsa fitnah sekarang ni. Sebab apa? Yang kena saman fitnah sekarang ni Anwar. Macam mana pula dia mangsa fitnah sebenarnya Tun zaman dia? Kan? Jadi orang takut atas dasar politik. Orang tak nak bagi Tun ni seolah-olah langsung tak nak bagi bangun lah. Sebab apa? Dia orang cukup takut dengan Tun ni. Kalau Tun angkat sikit je boleh bergerak. Sebab dulu sebelum Tun jadi Perdana Menteri yang kedua, semasa Najib Perdana Menteri, masa tu saya tengok dah mula ada tindakan-tindakan yang agak keras sikit dekat Tun ni kan. Jadi pada masa tu saya dah cakap, saya kata jangan main-main orang tua ni. Dia tubuh lagi satu parti baru nanti, habis orang asli dalam hutan nanti sokong dia nanti. Dan apa yang saya cakap tu berlaku. Akhirnya Tun naik jadi Perdana Menteri kedua. Saya kata apa? Saya dah cakap dah, jangan usik orang tua ni. Jadi atas sebab ini, bagi saya Tun ni sangat ditakuti lah. Mereka nampak Tun dia cakap nak buat payung orang Melayu. Tapi mereka bersangka-sangka daripada payung orang Melayu nanti jadi lain nanti, Anwar tumbang nanti. Jadi atas sebab tu, bukan sebab agenda payung orang Melayu tu yang ditakuti, tapi pasal ada Tun. Tapi itulah yang agak ironis orang kata. Kerana sebelum ni saya pernah terdengar Amin PM Anwar pernah cakap dia akan buat Tun ni irrelevant, tak relevan. Dia kata.
Tapi makin lama, tiap kali apa Tun buat, pendukung-pendukung Anwar ni akan bertindak balas, orang kata. Kalau tak relevan, takkan dia orang nak buat gabungan semua ni kan? Kalau Tun tu tak relevan dan seolah-olah tak efek, kenapa yang korang risau sangat? Kelang kabut buat apa tu? Ya. Sebenarnya masyarakat Melayu ni paling teruk kita tengok sekarang ni, dia orang ni sebenarnya tahu apa yang dia orang ikut tu salah. Banyak dekat media sosial kadang-kadang saya provoke, komen apa semua. Bila dia cakap dekat kita, bila kita tanya, dia tak boleh jawab. Dan bila kita tanya balik, habis tu kenapa kamu sokong? Tak kira janji Anwar. Ini nama dia taksub ni. Mentaliti ni perlu diubah dengan educate dia, bagi dia faham. Tapi ada tak taksub dua-dua belah? Ada tak? Pada you tengok. Tak ada. So, taksub sebelah je. Dia tak, orang Melayu ni dia macam ni. Contoh macam Tun kalah di Langkawi. Secara peribadinya saya melihat lah. Sebab duit je. Kan? Kita tengok balik kenapa Tun boleh kalah kat Langkawi. Sampai deposit pun tak patah balik tau. Apa makna? Ada benda yang tak betul kat sana. Bukan pasal Tun tak bagus. Siapa orang Langkawi yang tak tahu jasa Tun kat Langkawi tu? Siapa yang boleh nafikan jasa Tun di Langkawi? Semua orang tahu jasa dia banyak kat Langkawi tu. Tapi pasal dia kalah. Bila kita pergi tanya pengundi-pengundi di sana, dia kata apa? Tun tak bagi duit. Orang Melayu kebanyakan masih duduk di peringkat yang macam ni. Contoh, macam saya selepas pergi mesyuarat dengan POM, ada gambar-gambar yang viral, saya duduk dengan Tun apa semua, mereka dah mula kata, ni Tun bayar lah. Hari ni saya pergi bawa kereta elok sikit, ni Tun lah bagi duit. Semua pun dia nak kata Tun lah. You kena duduk dengan Anwar lah sekarang. So saya kata, kalau besok saya bergambar dengan Anwar, kira macam mana pula? Kan? Hari ni you all tengok gambar saya duduk dengan Tun, you all mula nak kata rumah saya Tun bayar, kereta saya Tun bayar. Saya nak bagi tahulah, terus terang saya cakap, Tun kalau dia boleh bagi saya RM50 sekeping, saya percaya saya tak pakai duit tu. Saya akan masuk dalam frame gambar, saya letak kat dinding. Menunjukkan susah nak dapat duit tu ni. Faham tak? Jadi kalau dia bagi tu, orang tak pakai, orang simpan dalam frame. Memang jarang boleh dapat. Jarang boleh dapat. Saya ingat masa saya servis dulu, saya buat bodyguard untuk grup Pahang apa ni. Pernah sekali lah saya dapat duit raya daripada Tun ni. Sekali tu lah saya dapat. Lepas tu tak dapat lah. Itu pun pasal grup bodyguard dapat kan. Raya pula tu ya. Raya pula tu kan. Jadi apa yang kita tengok kat sini, orang Melayu ni, Anwar paling takut kalau dia mula start berfikir. Jadi kita kena ajak orang Melayu berfikir. Yes, betul. Okey, satu lagi point saya nak tanya. Tadi masa kita duk bincang pasal SOM, POM ni, Cik Jibat point out, kata memang kedudukan Melayu ni agak kritikal lah. Tapi banyak orang yang mengatakan, ataupun mana yang tak setuju dengan pandangan tu, kata apa yang kritikalnya? PM-nya Melayu, rajanya Melayu, ketua seusaha negaranya Melayu. I mean dia tulis lah selagi apa boleh timbalan semua Melayu dia kata. Ramai yang argue kata betul, tapi untuk kali pertama dalam sejarah tanah air kita, parti yang lead kerajaan tu bukan parti Melayu. So macam mana pandangan apa ni Cik Jibat on this thing ni? Tentang kita cakap raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Menteri Dalam Negeri Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, semua pun Melayu lah kan. Untuk zaman Anwar Ibrahim tak sesuai cakap macam tu. Pasal parti yang lead negara bukan parti Melayu. Macam sebelum ni UMNO, parti Melayu majoriti yang lead negara. Kita boleh cakap macam tu. Sekarang ni kita tengok menteri-menteri pun ramai yang bukan Melayu. Secara kita tolak tepi tentang peraturan, prosedur politik. Kita tengok macam ni je, senang. Malaysia ni tanah Melayu. Kenapa pula kita panggil orang bukan Melayu untuk mengajar orang Melayu jaga tanah dia? Contohnya di dalam parlimen, kenapa ada orang bukan Melayu untuk mengajar orang Melayu macam mana nak jaga negara? Kata ni tanah Melayu. Kalau tanah Melayu, menteri-menteri di dalam parlimen semua
wajarnya orang Melayu lah. Kenapa orang Melayu tak pandai jaga tanah ke? Balik pada cerita Lieutenant Adnan, kalau kita tengok Mat Salleh kata apa? Orang Melayu tak tahu jaga tanah. Betul. Jadi sebab tu kita tengok macam tu jadinya. Jadi dah sampai hari ni orang Melayu tak nampak lagi ke? Sepatutnya dah nampak dah ni. Orang-orang Melayu dia selalu downgrade diri dia sendiri. Letak diri sendiri bawah tapak kaki orang politik. Sebab tu dia rasa, biarlah Anwar, biarlah Tun Mahathir, biarlah orang politik lama-lama ni semua jaga negara. Kalau kita fikir cara logik, kenapa orang tua-tua ni semua masih nak berkhidmat, nak jaga rakyat? Kenapa? Orang muda semua tak pandai ke? Tak ada orang nak ganti dia orang ni ke apa? Tun Mahathir sampai 100 tahun nak suruh dia jadi PM lagi ke? Nampak orang Melayu di tanah Melayu ni sangat lemah lah. Sehingga kan orang tua Anwar Ibrahim, saya dengar kata dah pakai bag, stoma bag lah apa semua. Macam ni punya sakit punya orang pun bagi jadi, terpaksa panggil jadi pemimpin. Dah tak ada orang lebih hebat daripada dia ke? Jadi kat sini anak-anak Melayu kena sedar. Engkau orang kena bersedia untuk menjadi pengganti dan bukannya menurut. Kalau kau menurut sampai sudah, mereka ni masuk kubur baru habis jadi pemimpin lah. Tidak, macam ni lah. So nampak gaya bila Cik Jebat cakap macam tu, nampak sangat terang yang tiada second echelon untuk kita. Orang muda ni, sebab orang tua bertahan, orang muda ni belum nampak lagi dia punya belang dia. Untuk macam mana tu? Is it true ada kelompongan di situ? Orang muda dia rasa dia tak ada peluang. Disebabkan kerakusan perebutan kuasa politik. Jadi saya adalah cuba berbincang perkara ni. Saya kata, kenapa yang korang duk agung-agungkan sangat orang politik ni? Kan? Kenapa tak engkau je jadi pemimpin? Saya tak boleh lah bang. Kenapa kau tak boleh? Kan? Kenapa pula Anwar tu dikira hebat untuk menjadi pemimpin? Apa engkau tak hebat ke? Ramai sebenarnya orang lain yang berkelayakan, mempunyai idea. Yelah, tapi mereka tak step forward lah. Itu mereka masalah rasa dia. Macam susah peluang-peluang macam tu untuk nak dapatkan mereka. Ini satu yang sekali lagi yang pada saya, dia memperlihatkan kelemahan generasi baru Melayu pada saya lah. Mungkin anak muda tak setuju. Tapi kalau kita lihat zaman dulu, pemimpin-pemimpin Melayu yang hari ni kita anggap orang tua, masa mereka muda, mereka juga bukannya dapat peluang, tapi mereka berani ke hadapan. Dia sanggup berjuang, dia sanggup tampil, letak diri dia, hadapi orang kata risiko-risikonya. Zaman dulu lagi susah. Kalau zaman British tu orang kata, lepas zaman British pun orang kata bukan mudah. Dalam keadaan negara masih orang kata belum ada orang kata kemewahan yang kita rasa hari inilah. So kalau jadi pemimpin bukan setakat dapat duduk kursi empuk. You kena fikir siang malam macam mana nak jaga negara. Jadi tapi masa itu boleh timbul pemimpin-pemimpin Melayu. I mean kalau kita tengok nama-nama pemimpin hari ni yang kita kata tua, mereka mula masa amat muda umur mereka. Jadi hari ni kenapa berlaku? Sebenarnya zaman dulu, zaman-zaman dulu, kalau kita tengok zaman dulu, Tunku Abdul Rahman sendiri pun nak uruskan kemerdekaan pun tak ada duit. Sekali je masyarakat Johor, Melayu Johor tu kumpul emas lah apa, sekali je. Selebihnya Tan Cheng Lock yang bagi duit. Jadi kita tengok zaman tu bukan zaman mudah. Arwah Tun Abdul Razak sendiri pun bukan zaman mudah untuk dia nak tadbir negara. Jadi orang Melayu pada masa tu tak ramai yang pandai. Jadi harapkan semua pun pakat berharap pada siapa yang ada kat situ lah. Macam zaman sekarang, anak-anak generasi Melayu ramai bijak pandai. Kenapa pula tak boleh? Kalau tanya kat saya, ideologi Anwar Ibrahim ataupun ideologi kebanyakan orang politik yang ada pada hari ni, semuanya tak bersesuaian dengan generasi hari ni. Kalau kita tengok. Tapi dia orang hanya buat mengikut trend yang ada sebelum ni. Sebab tu saya kata menteri-menteri yang ada pada hari ni patut kita scrapkan dia orang je, tukar orang baru. Sebab rakyat sekarang ni nak tengok orang baru. Rakyat tak nak tengok Tun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi dah. Sebab kalau tengok Tun Mahathir naik Perdana Menteri, super je lah. Kan orang dah boring. Jadi rakyat sekarang ni nak tengok muka baru. Kalau tak ada muka baru, dia orang menimpik lah sana sini, dia orang tak tahu kat mana dia orang nak duduk.
Kan kalau kita tanya dia orang, undi siapa ni? Sokong siapa ni? Sokong siapa yang ramai lah. Dia pun tak tahu dia sokong kenapa. Tapi saya rasa dari satu segi mungkin kalau kita lihat muka-muka baru yang akan dapat idea-idea baru. Tapi saya juga lihat orang Melayu yang ini, macam kita ambil contoh pilihan raya yang lepas. Kenapa PN, Perikatan Nasional, mendapat begitu banyak undi? Pada saya mereka melihat inilah wadah yang mungkin boleh mempertahankan kedudukan orang Melayu. Maknanya orang Melayu ni, kalau kita nak kata anak-anak muda ni tak risau apa semua, dia akan ikutlah popular sentiment. Orang kata dia tak peduli parti mana. Tapi ni dia jelas, dia pilih parti yang betul-betul berasaskan Melayu dan pemimpinnya Melayu. Orang kata dia undi. Kalau dia kata dia tak peduli pasal masa depan Melayu apa semua, mungkin lebih ramai yang mengundi PH dan sebagainya kan. Tapi ni mereka boleh tinggalkan UMNO yang dulu dianggap sebagai pejuang Melayu, tapi mereka lihat sudah mungkin terpesong. Dan dia orang turn pada PN ni. Pada 2 bersatu dan apa. Jadi pada saya kesedaran tu ada. Bukannya dia lompong semata-mata orang kata dia ikutlah ramai sokong PN, kita sokong PN. Ramai generasi muda beritahu saya, bukan dia sebabnya choice tak ada. They are limited by choice. Maknanya tak ada orang yang step forward yang dia macam masyarakat Malaysia ni, dia ada satu ketika bila dia dah boring, dia dah bosan, dia tak tahu dah. Kalau kita tengok di sudut contoh kita tengok industri muzik. Ada satu penyanyi satu ketika dulu, kita jangan sebut nama dia lah. Dia menyanyi bukan sedap pun, tapi dia jadi pemenang pada tahun tu. Sebab apa? Bukan sebab dia pandai menyanyi, sebab dia masyarakat dah bosan dengan dunia muzik tanah air. Jadi nak orang undi sebab orang marah, bukan sebab orang faham, orang geram. Macam orang marah kat UMNO, dia pergi ke PN, bukan pasal dia faham, pasal dia marah kat UMNO tu. Itulah sebenarnya. Kita take a break sekejap. Kita akan sambung balik lepas ni. Okey, kita kembali semula. Okey, dalam kita bincang pasal Sekretariat Orang Melayu, proklamasi Orang Melayu tu, tapi kita juga bincang kedudukan orang Melayu dari segi sokongan mereka kepada PH. Saya nak tanya pada pandangan Cik Jebat, kenapa orang Melayu sokong Anwar? Ataupun adakah orang Melayu sokong Anwar? So, bagi pandangan, kita nak tahu. Actually sebenarnya Anwar ni dia tak mendapat sokongan orang Melayu pun. Sebab parti dia pun bukan parti Melayu. Dia bukan parti yang memperjuangkan Melayu. Parti dia tu parti yang bercampur aduk. Kan, kalau kita tengok. Dan disebabkan dia bukan pure Melayu macam UMNO punya parti tu. Jadi dia punya tindak tanduk dia tak boleh nampak lah untuk membela bangsa Melayu tu sangat. Sebab ada parti lain, ada bangsa lain. Tapi kenapa orang masih sokong dia? Sebenarnya bukan orang sokong dia. Kalau saya percaya, kalau dia buat pilihan raya pada sekarang, Anwar tumbang. Sebab apa? Apa yang Anwar buat untuk rakyat setakat hari ni? Rata-rata masyarakat Malaysia mesti tahu. Kita cakap benda yang betul je. Anwar buat apa untuk negara ni dan untuk bangsa Melayu ni? Anwar buat apa sekarang? Apa saja yang dia cakap sebelum pilihan raya semasa dia menjadi pembangkang, tak ada satu pun yang dia buat sekarang. Dan apa saja yang dia kecam semasa dia menjadi pembangkang, hari ni dia yang buat. Malahan mungkin lebih teruk daripada sebelum ni yang dia dulu kecam. Yes. Betul tak? Jadi saya tak nampak orang Melayu sebenarnya sokong Anwar Ibrahim. Sebab apa tahu? Sebab kita tengok dalam pemilihan dalaman parti dia sendiri yang berlaku beberapa bulan lalu, pun berlaku pertelingkahan, berpecah belah orang Melayu kat dalam tu. Contohnya Rafizi, kita tengok kan pecah tu. Jadi kalau dalam pun tak ada orang Melayu yang sokong kuat untuk nak sokong dia, yang luar ni sebenarnya hanya duduk atas tembok tengok dia je. Jadi saya boleh kata kerajaan Anwar Ibrahim ni kerajaan enjoy, kerajaan syok sendiri. Tak ada apa. Kalau tanya pada generasi muda yang belajar di sekolah, universiti, ada ke pendidikan percuma? Tak ada. Ada ke harga minyak turun? Tak ada pun.
Cuma cara Anwar ni dia kenakan rakyat lebih sistematik. Kita tengok pasal apa? Dia nak naikkan harga minyak, dia kata ini hanya untuk kelas-kelas tertentu saja. Yang ni tak terlibat. Kan? Dia guna alasan macam ni supaya rakyat keliru, oh itu untuk orang kaya je. Tapi sebenarnya betul ke? Setakat ni kita tengok semua orang kena. Kan? Dia pun nak buat perangai macam Najib jugalah, Anwar ni. Masukkan 100 dalam IC rakyat. Jadi ni semua Anwar Ibrahim tu sendiri dia tahu. Apabila kerajaan dia tahu kata dia punya nasib mungkin tak baik lagi dah untuk next PRU, mereka tak buat kerja dah sekarang. Sekarang mereka buat kerja untuk kaut sajalah. Sebab apa? Buat kerja dah tahu nak tumbang. Kan? Jadi itu tanda-tanda dia lah. Sebab tu kita kena perhati betul-betul. Kalau betul Anwar ni bagus, baguslah. Tapi persoalan dekat sini, apa bagusnya Anwar tu? Dia cakap pelabur nak masuk, akan mungkin nanti tak masuk-masuk. Dia cerita je. Kan? Dia cerita orang tu nak melabur, orang ni nak melabur lah, apalah semua. Dia cerita je. Akan. Akan nanti mungkin. Nanti mungkin. Ini dah bawa 3 tahun dah ni. Dia punya mungkin, dia punya nanti. Jadi dia menyanyi benda-benda macam ni. Itu menunjukkan Anwar Ibrahim, dia memandang rakyat dia orang Melayu ni, dia memandangkan pandangan yang korang ni sangat bodoh. Sebab apa? Aku tipu korang macam ni pun korang percaya kan. Sebenarnya tak ada satu pun aku buat. Jadi korang tak nampak ke? Tapi sekarang ni tak ada parti Melayu yang menjelah. Macam mana tu? Macam mana dilema untuk orang-orang? Sebab tu saya cakap tadi, kita kena ada muka-muka baru, ideologi baru, cara baru. Kita tak boleh duduk lagi dah dekat orang-orang lama yang ada ni, sebab cara mereka ni cara yang lebih kurang sama. Anwar Ibrahim tu dulu rakyat suka kat dia, orang suka kat dia sebab dia berjanji nak membawa perubahan dalam pentadbiran negara apa semua. Orang nampak satu kelainan yang akan dia bawa. Bukan pasal apa tu. Anwar UMNO jatuh, hilang sokongan, orang pergi dekat dia. Tun Mahathir sendiri pun boleh duduk dengan Anwar ni sekali. Sebenarnya bukan pasal apa. Pasal rakyat dijanjikan satu pentadbiran dan pengurusan negara dengan sistem yang lain daripada yang lain. Jadi sebab tu orang sokong Anwar ni. Tapi hari ni orang dah melihat siapa sebenarnya Anwar ni. Okey, ya betul lah orang sokong Anwar pasal orang marah dengan UMNO. Gitu juga masa Tun bawa Bersatu dulu, orang tak suka dengan UMNO. Tapi what next? Kalau katalah Anwar ni lepas ni macam ikut kata apa ni, Cik Jebat akan jatuh. Apa alternatifnya? Dia macam ni, dia takkan ada apa-apa kesan, impact daripada ni semua melainkan kejatuhan Anwar lah. Sebab kalau ada satu tim yang cuba educate masyarakat. Kalau tanya ke saya lebih kepada kita tak payah nak ajak-ajak orang. Cukup kita bagi dia faham. Bila dia faham nanti dia akan bertindak sendiri dan kita tak payah nak monitor dia pun. Dia faham. Ya. Orang sokong Anwar sebab orang tengok kerajaan pada masa tu dengan macam-macam kontroversi. Najib punya hal apa semua. Jadi orang marah. Anwar ni pula pada masa tu dia mengambil, orang kata apa? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mula menyanyi, kita akan ubah ni, kita akan ubah tu, ubah. Jadi masyarakat dengar Anwar akan bawa satu perubahan besar dalam negara. Hari ni rakyat semua dah start kecewa dengan dia. Pasal apa? Anwar tahu rakyat sedang kecewa dengan dia. Tapi disebabkan dia tak ada pilihan, dia nak meneruskan juga, dia buatlah tindakan menyusahkan rakyat secara sistematik ni. Dia kata kenaikan harga minyak tak ada kena-mengena dengan golongan itu dan ini. Contoh macam baru ni dia cakap avocado. Macam satu lori tu kalau nak bawa buah, dia bawa avocado je. Lain dia tak bawa. Padahal kos-kos lain meningkat. Yang ni rakyat tak nampak. Jadi orang politik macam Anwar ni, dia memandang rakyat tu macam orang bodoh. Dan dia cukup takut kalau rakyat tu pandai. Kan? Jadi saya percaya macam netizen public tu cakap,
dekat dalam media sosial kata, kalau ada 10 lagi macam Jebat ni, kiamat Malaysia ni. Pasal apa? Aku tak nak dengar kau cakap je. Aku nak fikir apa kau cakap. Yes, betul. Jadi Anwar dia buat macam ni, rakyat tak perasan sangat. Tapi rakyat dah mula bijak. Macam mana kau cakap harga barang tu naik, yang ni tak naik? Sedangkan barang tu ada kaitan dengan kos yang ini. Hanya rakyat dah mula betul berfikir. Dah mula berfikir. Kan? Dia a bit more critical daripada dulu. Jadi saya kata apa yang Anwar Ibrahim buat sekarang ni, dia hanya mengambil peluang selagi ada. Sebab dia tahu rakyat takkan terima dia dah untuk next PRU. Sebab dalam pemilihan parti dia sendiri pun berpecah belah dah ni. Next PRU lagilah pecah. Jadi dia tahu. Jadi disebabkan dia tahu benda ni, sekarang dia mengambil kesempatan apa saja yang ada, tapi dia mengelirukan rakyat lah. Mana ada dia bercakap tentang nak menyenangkan hidup rakyat. Hari ni terang-terang dia cakap, oi rakyat semua nak free. Tak boleh cukai lah macam tu. Dia belajar mana ni pergi cukai rakyat ni. Jadi satu benda penting pula untuk dia. Makna tak ada investor lah tu. Perubahan dia agak mendadak lah kalau kita tengok drastik daripada masa dia jadi pembangkang dulu. Pembangkang dulu dia cakap pada saya lah. Saya lihat dia sebagai ahli politik yang cakap. Dia nampak macam bila pelajar-pelajar susah, dia bincang pasal PTPTN. Yelah betul lah dia janji benda tu lama, lepas tu dia tak janji lah. Tapi dari segi minyak contoh dia. Dia cakap, dia kata ini naik, besok turun contoh dia. And dia tahu dia dah pernah duduk dalam kerajaan. Benda tu is almost bukanlah kata impossible, tapi proses dia tu sendiri akan ambil masa yang lama sebelum you boleh buat adjustment. Betul. Tambah pula bila kita buat tu, kita kena tengok orang kata keadaan, orang kata harga minyak di sekeliling, bukannya boleh buat sendiri-sendiri orang kata. Tapi dia masih buat janji tu. Because sebagai pembangkang, you boleh janji bulan dan bintang orang kata. Tapi bila sampai pada peringkat jadi kerajaan, bulan dan bintang dah tak ada. You kalau boleh dapat sentuh bumi dah, alhamdulillah orang kata. Jadi kat situ kita nampak Anwar Ibrahim ni dia bukan nak jaga rakyat, dia bukan nak jaga negara ni. Dia hanya nak jadi Perdana Menteri. Faham? Sebab bagi dia berjaya jadi Perdana Menteri itu satu benda yang hebat. Sebab maruah dia jatuh teruk sebelum tu dengan kes liwat dia lah, apalah semua ni. Jadi sebab tu bila kita challenge dia balik, saya cuba challenge dia balik, saya kata pergi review kes kau. Sampai hari ni pun dia tak review. Sebab dia tak penting bagi dia tu semua. Yang penting dia jadi Perdana Menteri. Dia nak jadi Perdana Menteri je. Dan selepas dia jadi Perdana Menteri, kalau kita tengok apa yang dia buat ni, dia seolah-olah macam orang yang tak ada idea sendiri. Apa yang dia buat ni sama lebih kurang macam orang dulu buat je. Apa lainnya? Dia nyanyi dulu reformasi lah, apalah semua nak bawa perubahan. Termasuklah anak dia pun menyanyi juga. Pendidikan percuma lah apa semua. Ni semua nyanyi-nyanyi daripada keluarga dia lah. Anak beranak. Tapi bukan semua orang yang nak menang election buat janji macam tu. Ya, sebab tu ini sama je lah. Sama je. Jadi tapi Anwar ni dia memberi efek. Sebab rakyat dah lama duduk dengan UMNO, duduk dengan Barisan Nasional. So bila rakyat pilih Anwar ni, dia mengharapkan perubahan. Tapi sekarang ni rata-rata rakyat dah tengok dah, dia lagi teruk daripada UMNO. Rakyat tak tergagak, daripada kami teruk dengan Anwar, baik kami balik pada UMNO. Baik kami balik pada Barisan Nasional. So sekarang ni orang Malaysia patut ingat balik lah, janji election tu memang janji tinggi lah. Sekarang apa yang persoalan yang penting sekarang ni, tunjukkan pada saya apa yang Anwar buat setakat 2 tahun lebih dia jadi Perdana Menteri ni. Apa yang dia dah buat untuk rakyat dan negara ni. Saya berani cakap tak ada. Kan? Pendidikan percuma, tak payah cerita pendidikan percuma. Dekat sekolah tu kalau ada apa-apa kerosakan pun kementerian tak bagi duit. Cikgu tu kena minta sumbangan. Kan? Sekurang-kurangnya kita tengok PIBG pun mak bapak jenuh nak cari duit. Apa yang pendidikan percuma? Kan? Kalau zaman, saya tak tahulah zaman sekarang. Zaman saya sekolah dulu, ada juga buku percuma. Kita cuma beli buku tulis je. Tapi saya rasa, Cik Zul, walaupun kita kata janji-janji pilihan raya ni semua orang sama, tapi saya rasa agak berbeza. Kerana dulu macam BN apa semua tu, dia dah jadi kerajaan lama.
Jadi bila dia jadi kerajaan dah lama, dia tahu apa had-had yang dia boleh janji. Ya, dia janji benda yang banyak, tapi dia punya janji tu tidaklah sampai ke bulan dan bintang. Anwar dan DAP semua ni, mereka terlampau lama jadi pembangkang. Jadi dia terpaksa upkan dia punya janji tu kerana katalah contohnya pilihan raya yang ke-10, dia janji minyak ni tak dapat menang. So pilihan raya sebelah kita naikkan lagi, janji lagi. So jadi tiap kali pilihan raya dia terpaksa upkan dia punya itu supaya dapat buy in orang kata pengundi ni. Jadi itu beza dia. Orang yang dah lama jadi kerajaan, dia berjanji, kadang dia berjanji tu agak luar biasa juga, tapi dia tak sampailah macam saya kata ke bulan dan bintang. Tapi kalau kita lama jadi pembangkang, kita terpaksa naikkan kita punya janji. Kalau tidak, kalau dulu kita janji tu tak boleh menang, takkan kita janji sama kita akan dapat lebih benda. Betul tak? Dilema ni. Di situ bukti jelas. Dia sebenarnya bukan nak jaga rakyat. Dia nak menang pilihan raya saja. Pilihan raya dapat jawatan je. Sebab Anwar Ibrahim ni, kalau kita tengok setakat 2 tahun dia buat ni, kalau saya boleh katakan, dia tak nak orang Melayu ni pandai-pandai sangat. Anwar Ibrahim ni dia tak suka kalau ada orang Melayu pandai-pandai ni. Berat tuduhan tu. Betul lah. Kalau dia nak anak Melayu pandai-pandai, takkanlah dia tak boleh penuhi manifesto janji-janji dia pendidikan percuma tu. Saya kata kalau betul dia nak anak orang Melayu pandai, kalau pendidikan bagilah percuma. Betul tak? Kita tengok sekolah Cina, padang kecil, bangunan sekolah besar. Makna anak-anak Cina tu betul-betul dia nak bagi pandai. Untuk Association China lah, Cina lah. Orang Melayu sekolah padang besar, bangunan kecil. Jadi main lagi banyak daripada belajar lah tu. Itu contohnya lah kan. Jadi saya tengok orang politik, tak kira siapa, termasuk Anwar tu sekali. Dan disebabkan Anwar sekarang adalah pemegang kuasa, kita nak tengok dia takut tak orang Melayu ni pandai. Sebab kalau orang Melayu ni jadi pandai, dia tak boleh main-main. Dia cerita pasal kenaikan cukai SST apa. Tengok tanda-tanda orang Melayu dah start pandai. Dia sebut GST punya maksud salah pun, satu negara ni tegur dia. Satu Perdana Menteri dia tak tahu GST tu apa. Sampai jadi bahan momokkan semua orang. Dan yang peli-peli dia tu tengok budak-budak muda je. Jadi dia tak boleh main-main. Tapi kalau zaman dulu mungkinlah, kalau kita kata GST tu kita bubuh lah apa sekalipun, orang Melayu angguk je lah kot. Tapi bukan sekarang. Sekarang kau buat satu-satu benda, rakyat tengok ni. That's right. So Anwar, dia punya janji tak dipenuhi, rakyat mula fokus dekat dia. Jadi kalau kau tak dapat penuhi janji-janji kau, sekarang ni apa manfaatnya kau untuk kami sebagai rakyat ni? Tunjukkan. Tak ada. Apa yang akan berlaku kalau tak ada satu geng baru ataupun tim baru bangkit untuk nak menyatukan orang Melayu seperti Tun dah start. Itu menunjukkan Tun nampak ni, dia nak satukan orang Melayu ni untuk bangkit. Sebab next PRU, bukan kita bercakap pasal nak menang, bukan. Next PRU, kita tak nak orang Melayu tak keluar mengundi. Jadi disebabkan Fras tengok UMNO dulu pergi ikut PN, Fras tengok Anwar ni nanti orang Melayu tak keluar mengundi. Jadi bila tak keluar mengundi, lagi jahanam dalam Melayu tu. Jadi mungkin salah satu agenda niat Tun ni, saya tak rasa Tun niat dia nak jadi Perdana Menteri, mana boleh. Jadi mungkin salah satu niat Tun ni, dia nak ada satu gelombang besar orang Melayu ni duduk. Sebab bencikan Anwar ni nanti kat sini kita boleh berkumpul lagi. Jangan bencikan Anwar, masing-masing lari pergi sana sini. Jadi Tun tak nak macam tu. Jadi Tun nak satukan. Buat satu fokus lah untuk kebangkitan tu. Dan saya rasa juga kalau ikut pandangan saya lah, bila buat kesedaran orang Melayu ni, maknanya kesedaran dia cuma boleh diperbetulkan atau dicapai aspirasi dia kalau dia keluar mengundi. Maknanya okey, kita ada idea, kita ada apa, tapi penyudahnya semua ini cuma dapat dicapai kalau kuasa politik dalam tangan dia. Kalau kata setakat just marah tapi tak keluar mengundi, tak ada guna dia. Betul. Kan? And then kalau kita kata pula setakat ini kita tak nampak siapa pemimpin apa untuk nak jadikan masa depan orang Melayu. Yang penting satu, first you must get kuasa tu dulu. Betul lah kalau dapat di masa yang sama dapat pemimpin muda yang brilliant apa, alhamdulillah. Tapi
Kalau itu tak ada sekalipun, first thing you must pegang is that kuasa politik. Kalau kuasa politik tu tak ada dalam tangan you, apa saja yang you rasa tak puas hati hari ni dengan keadaan kedudukan apa semua ni, langsung takkan ada peluang untuk capai apa-apa. Rakyat dah mula faham. Ramai orang-orang politik sebelum ni dia mengejar kuasa politik. Tapi tak mendatangkan manfaat kepada rakyat. Jadi lepas pada ni kalau orang politik nak buat lagi perangai-perangai macam tu, rakyat tak keluar undi. Dan disebabkan masyarakat kita ni tak ramai yang mahu berfikir, membaca pun kurang. Bila dia tak suka, dia freeze. Bila sampai hari pilihan raya, aku tak payah pergi lah. Yang kaya wakil rakyat, yang kaya menteri. Aku macam ni juga. Orang-orang macam ni dia tak keluar undi. So, kesan dia teruk tau kalau kau tak keluar undi. Aku peduli apa, menteri pun tak peduli kat negara. So kita kena bagi inilah fokus untuk orang supaya dia keluar mengundi ni. Mana kena ada alternatif yang bagus lah. Tapi saya kadang-kadang juga bila dalam orang kata anak-anak muda kelihatan macam berontak lah. Dia tak puas hati, politician tak bagi apa. So because of that dia kata buat apa keluar mengundi. Sampai dulu ada satu peringkat tu ada gerakan jangan keluar mengundi. Jadi ramailah anak muda. Tapi pada saya di dalam orang kata kekurangan ahli-ahli politik ni menjalankan tugas diorang. Kalau kita lihat UMNO berjaya memerintah dulu bersama beberapa pilihan raya orang kata daripada Sempah Merdeka, sikit sebanyak hasilnya pada orang Melayu banyak. Dia rasa and hasil usaha itu juga sampai ke hari ni. Kita ambil contoh lah ITM satu contoh. And then pelajar-pelajar zaman Doktun dihantar jadi doktor dan apa. So semua ni yang menjadi pandai ni, yang Melayu yang pandai hari ni adalah hasil usaha-usaha daripada ahli-ahli politik yang dulu. Kalau dulu diorang pun tak keluar mengundi sokong diorang ni menang, mungkin diorang tak dapat nak buat benda-benda itu. Jadi kita ni bukan dalam keadaan yang kita anggap damn if I do, damn if I don't. Maknanya kalau aku buat pun tak ada apa, tak buat pun tak ada apa. Dia kalau kita tak buat yang ini, mungkin ini tak dapat. Tapi kalau kita kalau kita buat yang ini, mungkin akan dapat yang ini. Dia tak, kalau kata kita tak buat yang ini tentu tak dapat. Maknanya kalau tak keluar mengundi, jangan harap langsung lah nak dapat satu pembaruan orang kata. Jadi saya rasa kesedaran tu perlu ada pada anak, walaupun mungkin marah ke apa sekalipun. Tapi bila dia dapat tunjuk kuasa pengundi, maknanya kalau lepas dia undi tu macam jadi pada Anwar contoh dia. Kalau kata next election dia jatuh, maknanya pengundi kata look, aku dah bagi kau peluang, kau gagal, aku buang kau. Lepas ni orang yang masuk, kalau aku undi kau tak buat, aku jatuhkan kau juga. Jadi maknanya tiap-tiap orang silap tak cukup penggal pun kalau you tak buat apa yang you janji kata. Jadi pada saya yang penting kuasa mengundi tu mesti diorang pegang dan teruskan. Dia tak boleh tawar hati lah orang kata. Tawar hati is not an option untuk orang Melayu lagi dah. What do you think? Saya rasa macam ni. Macam particular UMNO. Masih ramai lagi orang maybe harsh word tapi benci pada UMNO. Yang masa dia jatuh tu. Kebencian tu masih ada. Tebal lagi. Dan ramai antara pengundi yang berperasaan begitu, dia orang tak melihat yang si UMNO ni ada menunjukkan kontrak ke apa perubahan. Masih lagi tak ada. So orang macam ni macam mana ni? Dia orang takkan nak bagi UMNO lagi satu. Pasal itu kalau kita tengok peningkatan pada undi PN begitu mendadak, because benci pada UMNO tak hilang, and dia still percaya bahawa parti yang patut merintah negara adalah parti orang Melayu. Kerana itu dia dapat PN. Macam dia kata benci Anwar. Tapi yang benci pada Anwar ataupun yang sokong Anwar ni dulu kebanyakannya lah orang yang menyokong multiracialism. Parti, bukan parti Melayu lah, parti berbilang kaum. Jadi yang betul-betul dapat undi pada PN ni pada saya adalah pengundi-pengundi totok UMNO. Jadi keadaan yang sama akan berlaku. Kalau UMNO tak berubah sekarang, dia kekal dengan PH dan dia buat benda-benda yang memang orang Melayu tak mau undi PH pasal itu, dia tak dapat undi lagi lah the next election. Yang akan dapat undi adalah parti yang terus dengan naratif bahawa perjuangan kami untuk nak jaga bangsa Melayu apa semua. Adalah sangat pelik dan sangat tidak logik. Setakat hari ni kalau kita tengok, masih ada lagi orang yang akan mengundi Anwar for next election. Setakat ni saya tengok pun dia lost teruk. Walaupun Anwar tu dia cuba show kerajaan yang ada ni, dia cuba show that dia buat tu buat ni, dalam masa yang sama bila ada isu-isu yang rakyat tak suka, contohnya cukai lah apa semua ni,
dia cuba berselindung di sebalik kebaikan yang lain pula. That's right. Itu memang perangai orang politik. Tapi clear sekarang ni, walaupun rakyat ni mungkin sebilangan yang ada ni dia tak pandai nak protes, dia tak pandai nak menyampaikan apa yang dia tak suka tu. Nanti next PRU dia takkan sokong Anwar ni dah. That's right. Tanya kat dia kenapa tak sokong, dia pun tak pandai nak explain, tapi dia takkan sokong. Tapi dia tahu pasal apa dia tak kan. Dia nak cakap dia tak tahu cakap kan. tak tahu. Sebab keperitan dan kesusahan ni rakyat rasa. Kita tengok banyak benda sekarang ni. Apa perubahan yang Anwar bawa? So, untuk orang macam ni apa alternatif untuk diorang? Inilah saya tengok apa yang Tun buat, POM, Penyatuan Orang Melayu. Tujuan dia educate masyarakat, bagi dia faham, bagi dia boleh bercakap, bagi dia boleh voice out. Kan? Kita tengok banyak ni, bukan kita nak nafikan sengaja kita nak kata kerajaan Anwar ni tak bagus. Tapi kita tanya, kalau bagus apa dia? Janganlah cakap itu ini tapi tak ada pun. Tapi Cik Jebat saya rasa dalam kita bercakap pasal nak educate rakyat lah, terutamanya pengundi Melayu mungkin peranan tu sekarang ni dalam konteks negara kita sekarang, konteks sistem komunikasi sekarang, tanggungjawab tu bukan pada ahli politik saja semata-mata. Dia terletak pada orang macam Cik Jebat, yang lain-lain yang seangkatan. And educate ni tak bermakna you mesti undi Jebat. Contoh dia, tak mesti undi kata yang lain-lain punya influencer atau apa yang kita kata. Tapi dia dengar and then dia boleh buat keputusan. Kita nak dia faham. Dia faham. Exactly. So saya rasa tanggungjawab ni macam saya katalah, ahli politik. Orang terima dia janji ke dia tak buat ke ataupun dia good service, orang boleh pilih. Tapi tanggungjawab ni sebenarnya secara bukan orang kata you minta tanggungjawab tu, tapi dia jatuh atas bawah orang macam you. Ya, betul. So dah jadi satu amanah in that sense tau, because you dah dapat satu mic, you dah dapat followers yang banyak. And kalau you tak laksanakan tu, then you dah tak orang kata tak laksanakan tanggungjawab pada rakyat. So saya rasa itu yang penting at this point in time lah, orang kata. So bila you dapat educate rakyat ni, ahli politik juga akan tertekan. Ya, betul. You get me not? So aku dulu cakap aku sedap mulut ke, sekarang ni orang bukan dengan cakap aku je. Ini ada orang macam Jumat ni, orang di pantai aku. Contoh kita sampai ke keadaan sekarang ni, kita boleh menjangkakan sesuatu yang akan berlaku for the next day because of politik. Kita boleh tengok, kita boleh jangkakan dia next week apa akan berlaku. Sampai macam ni dah rakyat boleh buat jangkaan. Dan jangkaan tu 90% tau. Betul, Contoh macam kita tengok sekarang ni, ni kita sentuh sikit bab Ketua Polis Negara letak jawatan ni. Bukan letak jawatan, dia bersara. Bersara. So kalau kita tengok dia punya hierarki dia, mestilah timbalan Ketua Polis Negara yang naik. Kan? Tapi saya dah buat video awal, saya challenge, saya kata apa? Datuk Tan Sri Ayub ni dia takkan naik menjadi KPN. Semua orang kata mana boleh, patut dia akan naik. Tapi saya berani garanti 95% dia memang takkan naik. Kalau betul berlaku 27 hari bulan ni, tak silap saya, kalau berlaku ni Tok Ayub tak naik jadi KPN, orang kata apa? Macam mana Jebat boleh jangka benda ni? Sebab kita dah tengok permainan politik, kita tengok cara keadaan semasa sekarang ni, kita sampai boleh jangkakan benda tu. Saya boleh jangkakan Anwar Ibrahim mesti tumbang the next PRU. Sekarang saya jangka. Dengan syarat apa yang dia buat sekarang ni, suasana sekarang ni, keadaan sekarang ni berterusan sampai PRU. Confirm. Dia tak tumbang kerana tak dapat sokongan, dia tumbang kerana tak ada orang nak sokong, keluar pergi mengundi. Itu je lah. Jadi yang penting educate masyarakat. Dalam mesyuarat POM pun saya cakap, saya kurang bersetuju dengan perhimpunan. Kalau kita nak buat perhimpunan ramai-ramai macam Anwar Ibrahim buat lah. Tapi kalau perhimpunan aman tu tak apalah. Perhimpunan macam Anwar Ibrahim buat dulu, sampai terbalik kereta polis lah, apa berguling kat jalan raya. Saya kata apa, dalam mesyuarat saya cakap, saya kata kenapa kita nak ikut style Anwar Ibrahim bila kita tak bersetuju dengan kerajaan? Itu kan style Anwar Ibrahim. Kenapa kita ikut style dia? Kerana itu menunjukkan kita percaya apa yang Anwar Ibrahim buat tu mampu menumbangkan kerajaan lah. Sebab tu kita ikut cara dia. Tak perlu. Ada cara yang lebih tajam daripada cara tu. Apa dia? Educate masyarakat. Bukan Tun yang bercakap. Kalau Tun bercakap, orang kata tu politik.
suruh orang biasa-biasa macam saya, macam orang yang tak aktif dalam politik ni cakap. Ya, betul. Jadi bila masyarakat faham, kefahaman ni lah yang ditakuti oleh orang politik. Ya. Okay. So on that note, kita dah habis jam. Panas. Ya. So terima kasih banyak Cik Jebat kerana sudi datang, kerana sudi berkongsi pandangan, dan macam saya cakap tadi lah, saya harap teruslah. Ini satu tanggungjawab kerana dah mula. Kalau tak mula, tak pernah pegang mic, tak ada pengikut, dan mungkin bukan satu tanggungjawab. Mungkin sonok-sonok. Ya. Tapi now you have got followers. Takkan kita nak buat benda yang tak patut pada pemikiran dia orang, betul tak? Kan? Betul. Jadi kita harap Cik Jebat teruslah dengan Kalau usaha kita sendiri. sayang pada anak bangsa kita, kita nak bagi duit, kita tak kaya. Yes, Bagi ilmu lah. betul. Exactly. Betul? Betul. Bagi knowledge. Yes. Okay. Terima kasih banyak Cik Jebat. Okey, Jebat. Terima kasih Cik Zul. Terima kasih, Cik Terima Samsul. kasih kerana sudi mengikut siaran podcast kami, dan kita harap kita jumpa lagi di lain Masa dan rancangan. ketika. Ya, masa dan ketika. InsyaAllah. Terima kasih.